Nak cari jodoh ni antara tipnya adalah kita kena rajin buka pintu hati kita untuk kenal orang baru. Memanglah kita akan rasa penat kan, tapi janganlah disebabkan rasa penat tu terus kita give up. Malas dah nak kenal orang baru, penat sangat-sangat. Betul, saya faham benda tu. Nak mulakan perkenalan tu memang kadang-kadang membosankan, betul tak? Nak kenalkan diri balik semula, nak cerita latar belakang. Kalau dah 10 kali memang jadi bosan. Tetapi anggaplah ini salah satu proses untuk kita jumpa satu calon terbaik dalam hidup kita. Kita nak cari satu je pasangan. Jadi mungkin kita alami proses-proses yang menyusahkan tu tadi. Tapi apabila kita dah jumpa, kita akan lebih menghargai diri kita sebabnya kita dah berjaya dan juga kita dah hadap dah proses tu dengan baik. Bab kriteria pun sama jugalah. Kalau senarai kriteria kita tu terlalu banyak sangat, ada berbelas-belas, ada 20 ke berapa sekalipun, cubalah kurang-kurangkan, fleksibel lah dalam mencari pasangan hidup ni. Mungkin satu tubuh badan manusia tu tak boleh mengandungi apa yang anda impikan. Jadi yang penting sekali utamakan yang beragama, yang berakhlak dan juga yang bertanggungjawab. Mungkin dari luaran dia tak penuhi cita rasa kita, tetapi bila dah berkenalan tu, kita dah tengok hati budi dia, cara dia menjaga hati kita, cara untuk dia menguruskan itu ni menjadikan anda tertarik dengan diri dia. Jadi kenal dulu baru tahu, tak kenal maka tak cinta.